Cuma ada satu benda yang aneh Ustaz. Waktu mula-mula dia letak garam tu dekat atas pinggan tu. Lepas tu mak dia pun dah makan garam tu, dah isap garam tu. Tiba-tiba satu rumah tu bau wangi. Bau wangi. Lepas bau wangi tu, dia orang semua macam tenang lah. Macam sedap lah tidur. Tapi cuma masa sebelum bau wangi tu datang, mereka macam ada berdengar benda berguling-guling lah dekat atas bumbung. Lepas tu letak garam tu, ada rasa macam bau wangi. Lepas tu baru rasa macam okey. Dia orang tanya saya, kenapa bau wangi? Saya diam je lah, tak cakap apa. Tapi garam tu memang tindak balas dia cepat Ustaz. Letak di atas pinggang, terus dia dah tunjukkan dia cair. Tapi aura garam tu Ustaz, waktu sampai je dekat rumah dia tu, macam-macam lah bunyi dekat bumbung tu. Waktu mula-mula sampai garam tu kat rumah tu. Lepas ada bunyi kedang, ketang dekat bumbung tu, letak garam kat pinggan, bagi mak dia isap garam semua tu, barulah rumah tu bau wangi. Tu